kalau anda semua tahu laluan tu, mungkin perasan ada stesen. Ini laluan kereta api ya, di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Ada stesen tetapi kereta api tak berhenti. Stesen tu ada, tapi tak diteruskan. tak beroperasi. Kalau perasan dekat atas tu laluan mapping dia tu, mapping dia, laluan dia macam ni, tapi ada stesen. Stesen tu Takut je aku. ada dekat situ tapi tak dinyatakan, ataupun telah dipadam, ataupun sebelum ni pernah tahu ada stesen tapi tidak berhenti. Dia ada tapi umpama tak wujud. Inilah di antara penceritaan yang dikatakan kita cerita yang best. Baik bang. Cerita baik, tapi bila nak minta kebenaran untuk shoot cerita ni tak lepas sebab melibatkan jabatan ataupun agensi. Tu ada lagi cerita tentang kereta api yang langgar orang di tengah landasan. Badan masih berkecai-kecai lagi, ada daging-daging dekat badan kereta api. Kenapa tak berhenti? Kenapa bang? Mereka yang memandu kereta api di laluan tersebut, di stesen tersebut berhenti nampak dua lembaga pasangan ini. Sebab itu stesen itu ditutup dan stesen itu berada di bawah tanah perkuburan kawasan itu. Mereka cakap ketika trial diorang jumpa lembaga yang menyerupai ikon filem dan juga pelakon negara dekat situ yang dikuburkan di kawasan tu. Dan stesen tu dikatakan stesen